Umat Islam dahulu dihormati, kini ditolak ke tepi. Dahulu disegani, kini tidak lagi ditakuti. Jumlah umat Islam yang ramai tidak diterjemahkan menjadi satu tujuan yang bermakna. Mengapakah ummah ini begitu lemah dan apakah yang akan terjadi di masa hadapan? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domer TV. Umat Islam hari ini berpecah belah dalam pelbagai aspek, perbezaan manhaj, politik, nasionalisme dan bangsa. Sementara itu, krisis moral seperti rasuah, zina dan kehilangan al-haya atau sifat malu membelenggu ummah. Digandakan pula dengan kehadiran media sosial. Umat Islam bergantung kepada dunia barat dalam pemikiran, ekonomi dan budaya. Satu kesan sampingan era kolonial. Ramai umat Islam hari ini bekerja bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana wang, kuasa, pangkat atau populariti semata-mata. Lihatlah bagaimana pemimpin hari ini sanggup mencerca dan menikam lawannya demi perebutan kuasa. Dicanang ke hulu ke hilir kelemahan seteru politiknya agar dirinya dilihat sebagai pilihan yang terbaik. Adakah ini ajaran Nabi SAW atau ajaran Machiavelli? Adakah jawatan dalam parti politik lebih penting daripada ukhuwah sesama Muslim? So Nurul Izzah dah baru saya dengar lah dia kata dia akan lawan bapa dia lah untuk berdepan dengan bapa dia tentang pelantikan penyambungan Azam Baki kan. Manakala umat Islam yang hidup sebagai orang awam pula sangat asyik menyibukkan dirinya dengan hal ehwal hiburan, media sosial sehingga bercerai-berai sambil rakaman live. Hal-hal aib dibuka kepada umum tanpa rasa malu. Apa benda? Apa benda kau tahu kan? Aku tak perlu cerita dekat engkau. Dalam-dalam aku tak perlu cerita. Otak kau okey ke tak? Sebab dadah ke kau jadi macam ni? Sebab dadah pula. Teruskan. Buka semua. Fair, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan engkau dengan talak 2. See you in court. Aku orang kampung sanggup dipijak, but nak aku tak boleh diam. Sekali lagi saksi semua. Siti Surani binti Wahidin aku ceraikan kau dengan talak 2. Diam dulu. Budaya influencer mempromosi gaya hidup hedonistik tanpa kawalan, mengagungkan kekayaan material, kereta mewah dan rumah besar dan populariti palsu. Mengapakah ia jadi begini? Kerana ummah hari ini menganggap Islam sekadar ritual ibadah seperti solat, puasa dan zakat, tetapi tidak menjadikan agama Islam sebagai panduan dalam politik, ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial. Sebagai contoh, perniagaan hari ini dipenuhi dengan riba dan penipuan. Inilah luka bernanah yang dibawa oleh fahaman sekularisme. Apabila segala aspek kehidupan manusia dipisahkan dari agama, maka hilang nilai tauhid, moral dan adab yang dalam sejarah telah membangunkan peradaban. Media dan hiburan pula dipenuhi hedonisme, materialisme dan kelalaian. Sedangkan tauhid, dakwah dan jihad wajib mengisi semua aspek kehidupan seorang Muslim, sama ada di kalangan pemimpin, penguasa, ketua keluarga, para pendidik dan asatizah, pekerja, usahawan dan sebagainya. Kerana Islam merupakan agama yang syumul. Ini bertepatan dengan konsep Islam sebagai ad-din yang merangkumi bukan hanya ibadah khusus tetapi juga sistem hidup yang lengkap. Al-Quran telah menegaskan kesatuan iman dan amal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Ayat ini menekankan perlunya komitmen menyeluruh terhadap Islam dalam semua aspek kehidupan. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menerangkan tentang tanggungjawab setiap pemimpin dan individu. Setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinannya. Prinsip tauhid sepatutnya dijadikan sebagai asas kepada segala tindakan atau tingkah laku seorang Muslim. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar yang bermaksud, "Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama." Prinsip tauhid menuntut agar setiap tindakan seorang Muslim dilakukan dengan niat kerana Allah, termasuk dalam urusan duniawi. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, setiap aspek kehidupan termasuk pentadbiran, ekonomi dan keamanan perlu dipandu oleh prinsip Islam. Jika tidak, masyarakat akan rosak. Ibn Taymiyah rahimahullah pula dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah menyebut, pemerintah dan pemimpin wajib menjalankan tugas berdasarkan syariat kerana kekuasaan adalah amanah Allah. Prinsip dakwah sering disalahfahami oleh umat Islam. Dakwah bukan hanya tugas para ulama, tetapi juga tanggungjawab setiap Muslim dalam bidang masing-masing. Setiap Muslim diberi peluang untuk berdakwah melalui adabnya, kelakuannya dan interaksinya dengan orang-orang lain. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Prinsip jihad yang harus diamalkan oleh setiap Muslim adalah konsep yang luas. Tidak seperti yang digambarkan oleh propaganda Barat yang menyamakan jihad dengan peperangan dan pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Jihad bermaksud usaha bersungguh-sungguh dalam mencari keredaan Allah dan menegakkan kebenaran, termasuk dalam pekerjaan, pendidikan dan kepimpinan berlandaskan ajaran Islam. Setiap Muslim juga berjihad setiap hari dalam memerangi nafsu, syaitan dan penyelewengan intelektual. Realitinya, roh Islam telah luntur dalam banyak aspek kehidupan umat Islam. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, "Kamu ramai tetapi seperti buih di lautan. Allah cabut rasa gerun dari hati musuhmu dan masukkan al-wahn dalam hatimu. Al-wahn itu ialah cintakan dunia dan takutkan mati." Maka setiap Muslim harus menjadi ejen perubahan dalam bidang masing-masing. Para pemimpin wajib berlaku adil dan amanah. Para guru harus mendidik dengan nilai-nilai Islam. Golongan usahawan perlu jauhi riba dan penipuan. Dan pengamal media wajib menegakkan kebenaran dan sebarkan dakwah, bukan maksiat atau hiburan melampau. Ummah ini tidak akan bangkit jika terus lena, tidak akan kuat jika terus berpecah. Tanamkan kalimah La ilaha illallah bukan hanya di lidah tetapi dalam sistem hidup harian. Mulakan Ghazwul Fikri, revolusi pemikiran umat Islam demi menentukan masa depan ummah ini. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jika anda rasa mesej ini penting, jangan biarkan ia terhenti di sini. Kongsi, sebarkan dan jadilah sebahagian dari kebangkitan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.